Buat apa tu kak? Ni, belalang hantu ni. Dekil betul lah nak keluar. Alah kak, tak payahlah kacau dia, biar je lah. Lagipun dia tak buat apa-apa pun kan dalam rumah. Kalau dia masuk saja tak apalah. Tapi biasanya kalau belalang hantu ni masuk, mesti dia bawa kawan. Bawa kawan? Yalah, kawan. Kawan yang kita tak nampak. Ataupun nak lagi teruk, orang hantar. Jadi CCTV. Faham? Sebab tu kalau nampak belalang hantu, pergi bakar kulit bawang ke apa ke, ataupun cubalah untuk halau dia something. Okay, jangan biar dia duduk dalam rumah lama-lama. Faham?